Seorang sahabat nama dia A'la radhiyallahu an. A'la ni umur lebih kurang 10 tahun, 10 tahun umur. Satu hari bila dia pergi masjid, dia tengok anak-anak lelaki semua pegang tangan ayah dia pergi masjid. Dan pegang tangan ni satu amalan yang sahabat selalu buat, pegang tangan anak lelaki walaupun dah besar. Pegang tangan pergi masjid. Tiba-tiba dia tengok dia tak ada ayah yang pegang tangan dia. Dia pun balik rumah, dia dah lama nak tanya tapi mak dia tak pernah jawab. Satu hari dia tanya, "Mak, mana ayah saya?" Lebih kurang umur 10 tahun. "Mana ayah saya?" Maka kata mak dia tak dapat nak jawab. Mak dia menangis, sedih je. Dia kata, "Wahai anakku, pergi jumpa Nabi SAW, tanya pada Nabi mana ayah dia." Dia pergi jumpa Nabi. Maka bila sampai depan Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, mana ayah saya?" Maka lebih kurang maksud Nabi beritahu, "Wahai A'la, sesungguhnya ayah kamu telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayah kamu sedang menanti kamu di pintu syurga, menanti kamu di syurga." A'la balik rumah. Dia masa tu dia gembira sebab ayah dia mati untuk agama. Tapi bila sampai dekat rumah, dia seronok. Satu hari ada perjuangan yang bentuk bersama Nabi. Maka A'la minta izin Nabi. Tapi Nabi SAW tak terima sebab dia ada mak, so tanya mak dia. Dia balik, dia kata, "Wahai mak, saya nak pergi berjuang bersama Nabi." Biasa budak bawah umur 15 tahun macam Nabi tak bawa kecuali dengan rayuan, menangis. Maka mak dia kata, "Wahai A'la, dulu ayah kamu pernah ajak ayah kamu berjuang di jalan Allah dan berjihad. Dan bila dia balik, mak tunggu-tunggu dia tak balik-balik. Akhirnya yang mak nampak cuma kuda dan pedang yang berdarah. Maka tahulah mak bahawa ayah kamu telah syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu mak mengandungkan kamu 3 bulan. Dan mak besarkan kamu tak kahwin dengan orang lain, besar kamu sehingga hari ini. Tapi bila hari ini kamu ingin berjuang macam ayah kamu, mak ada kamu ada mak tak ada orang lain." Maka waktu tu dia nak pergi, mak dia kata, "Tapi wahai anakku, tak ada perkara lebih mahal daripada agama ini." Maka anak dia pun pergi berjuang bersama Nabi supaya anak-anak ni tak cedera, terletak dekat Nabi. Sebab sahabat, mata dia selalu sayang kat Nabi, tengok Nabi. Tapi apa jadi, satu orang telah lembing baginda Nabi SAW. A'la dia melompat dan dia tahan lembing tu. Lembing kena dekat jantung dia. Dia jatuh dan dia jatuh di kaki Nabi SAW. Maka kata Nabi, "Wahai A'la." Nabi kata, Nabi kata, "Wahai anakku, wahai anakku, bagaimana keadaan kamu?" Maka kata A'la, "Wahai Rasulullah, sampaikan salam pada mak saya dan beritahu pada mak, pada ummi saya dan ayah menanti dia di pintu syurga." Bila Nabi balik daripada berjuang, antara orang yang tunggu Nabi ialah Ummi A'la radhiyallahu an. Ummi A'la pegang kaki unta Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mana anak saya?" Nabi dah keadaan menangis dan tak mampu jawab. Tapi inilah perjuangan agama. Inilah perjuangan agama. Maka kata Nabi, "Wahai Ummi A'la sampaikan salam pada kamu, dan dia dan ayah kamu dan suami kamu menanti kamu di pintu syurga." Bila dengar ni, Ummi A'la dia berdiri, dia lemah lutut dengan anak dia tak ada. Tapi dia gembira demi agama ini. Dia tahu kehidupan kita bukan dunia, ada syurga yang menanti. Dia terduduk, lutut dia terhentak ke tanah, dan ditakdirkan Allah dia meninggal dunia. Orang dulu sekeluarga mati demi agama. Bukanlah cerita ni untuk supaya kita semua mati, berjuang, syahid, begitu bukan. Tapi kita jagalah agama kita. Agama nak sampai pada kita sangat mahal. Orang dulu bagi nyawa, tapi kesian anak-anak kita sampai tua, tapi mereka tak kenal Allah, mereka tak kenal Nabi mereka. Semoga Allah bagi kita faham betapa mahalnya agama nak sampai pada kita semua.